Otak korang lah DAP. UEC tu untuk sekolah swasta yang Chinese punya, yang every year dapat peruntukan berjuta-juta. Untuk sekolah swasta, untuk sekolah kaya yang tak tahu memartabatkan bahasa Melayu, korang sedang memperkosakan bahasa Melayu. Lepas tu kau nak minta belas kasihan daripada pihak kerajaan untuk mengiktiraf UEC. Padahal BM pun you tak boleh cakap. You cakap terbulu-bulu kepala otak korang. Lepas tu kau nak you punya student yang ambil UEC tu, yang sekolah kaya tu, yang every year dapat peruntukan berbilion-bilion tu, masuk sekolah apa? Universiti awam. Pergilah universiti swasta. Yang kau sibuk-sibuk kau nak arahkan kerajaan ini untuk mengiktiraf UEC siapa? You ni siapa? You ni kau nak ingat, you ni Puak Jinping. Apa you buat semua ni? Selama ni DAP, semua you kena kacau perpaduan, terbalikkan jalur gemilang. Lepas tu sekarang you nak minta UEC diiktiraf. Harap-haraplah kerajaan ini tak payahlah. Kalau kerajaan ini kalau tak ada DAP saya rasa okey saja. Rakyat akan sokong you orang. Tolong haramkan DAP lah. Memang meluat dengan pihak-pihak puak-puak Jinping kat Malaysia ni.